pada dunia. Bukan lupa kerana ingat pada makhluk. Jangan kita kata, oh Rasulullah lupa duk khoya aku gapo ni. Duk khoya aku projek kau makan nasi kau terlupa. Tidak. Rasulullah lupa kerana musyahadah akan Allah. Ketika dia semaya, hati dia sentiasa kontak dengan Allah. Hati dia musyahadah. Musyahadah ni memandang Allah. Jadi oleh kerana musyahadah dengan Allah, berbicara dengan Allah dalam hati dia, terlupa. Tu bukan terlupa kita. Kita ni terlupa bila rakaat, dia ingat ke lembu, ke kambing. Nah, kalau orang pegang lembu, dia ingat ke lembu. Maya zahung, lembu aku duduk tengah panah. Apa tak ingat. Dia ingat ke periuk nasi. Dia ingat ke nasi kerabu. Rasulullah lupa bukan kerana dunia. Rasulullah lupa kerana dia musyahadah. Kerana hati dia sedang memandang Allah. Jangan kita kata Rasulullah lupa seperti kita. Jangan. Jadi bila Rasulullah lupa, Rasulullah ajar. Rasulullah sujud sawi. Dan supaya dia kata sebab lupa Nabi SAW di dalam sembahyang. Kemudian bila terlupa, maka sujud sahwi oleh Nabi SAW belum pada wisalah. Maka kita pun gitulah. Terlupa bila ngerakaat apa. Dan supaya kita tunaikan sembahyang duduk atau tidur bagi orang yang sakit. Jadi Rasulullah saat akhir sebelum dia wafat, menjelang waktu sakit uzur, belum pada dia wafat, Rasulullah sembahyang sambil duduk. Kerana tak larat dah. Tak larat nak berdiri. Rasulullah sembahyang sambil duduk. Sedangkan sembahyang ni wajib qiyam. Mana boleh duduk. Atau tidur. Tidur ni bukan duduk. Sembahyang sambil tidur. Duduk tu kira okey lagi. Duduk takhsi ko, duduk silo ko. Tidur. Ni sembahyang sambil berbaring. Kena sembahyang lagi. Selagi akal kita clear. Selagi akal kita waras, kena sembahyang walaupun kena seteruk sekalipun. Jadi perbuatan Rasulullah sembahyang sambil duduk atau tidur dengan sebab sakit. Bukan sengaja. Sebab sakit. Sebab sakit. Bagi yang sakit, apa ni? Bagi orang yang sakit, sebab Nabi SAW sembahyang duduk. Tatkala sakit. Tatkala sakit. Dan pada zaman takut. Zaman takut ni macam mana? Sembahyang di medan perang. Sembahyang khauf. Sembahyang ketika takut macam mana? Jadi sembahyang khauf, sembahyang dalam keadaan takut, tidak perlu menghadap kiblat kerana terpaksa. Ini bagaimana sembahyang khauf? Dia ada cara-cara dia. Jadi perbuatan Rasulullah itu mengajarkan umat. Mengajarkan umat. Tatkala sakit dan pada zaman takut, sembahyang di medan perang. Contoh. Maka sekaliannya itu, sekalian mana? Sekaliannya itu,
Sekalian mana? Nabi sujud sawi. Semayang duduk ketika sakit. Jadi sekalian perbuatan Nabi. Nabi sujud sawi sebelum salam. Nabi semayang sambil duduk ketika sakit. Daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kerana ia Nabi hendak mengajarkan umat, nak beritahu pada umat semayang ketika sakit boleh duduk. Boleh duduk. Dan kalau tak boleh duduk, semayang sambil tidur. Tidur mengiring. Bahu kanan ke bawah, bahu kiri ke atas. Kalau mengiring tak boleh, semayang berbaring. Melentang. Perut belah ke atas. Jadi, ada pilihan bagi orang yang sakit. Jadi kalau Rasulullah tak buat, macam mana orang nak contoh? Nak buat contoh. Dan jangan dikata yang demikian itu. Demikian mana? Dan jangan dikata demikian itu. Demikian mengajarkan umat. Tuh, Nabi semayang sambil duduk. Nabi sujud sawi. Jangan dikata demikian itu. Demikian mengajar umat dengan sujud sawi, semayang sambil duduk. Hasil dengan pengajaran perkataan jua, yakni dengan cakap semata-mata tak perlu buat. Kita jangan kata, kenapalah Rasulullah ni buat contoh. Kalau cakap saja, apa salahnya? Siapa lupa, sujud sawi. Tak payahlah buat contoh. Cakap saja. Jadi ulama kata, jangan dikata ya demikian itu. Nabi sujud sawi, Nabi semayang duduk tu nak mengajar umat. Hasil cukup dengan pengajaran perkataan jua. Jangan kita kata, alah, Rasulullah tak payahlah buat contoh. Cakap je, sujud sawi je. Cakap je, tak mampu beli duduk je. Tak payahlah buat contoh-contoh. Jangan cakap gitu. Ulama kata. Pasal apa? Kerana adalah dalil PN. Dalil fi'li. Apa maksud dalil fi'li? Menunjuk dengan perbuatan. Dalil fi'li, kita tunjuk ajar orang secara praktikal. Kita buat contoh. Terlebih kuat daripada dalil perkataan. Maka sebab itu kaedah dalam hukum fiqh. Waqa'iul af'ali aqwa min waqa'iil aqwali. Waqa'iul af'ali, kaedah secara perbuatan. Aqwa lebih kuat, lebih teguh. Min waqa'iil aqwali, daripada kaedah secara cakapan. Kita ajar orang secara praktikal. Kita tunjuk. Contoh gini, kita tunjuk. Itu lebih baik, lebih berkesan daripada kaedah kita ajar orang secara cakap
Buat gini, buat tak mulut aja. Boleh juga. Jadi kita ajar orang secara cakap boleh, bukan tak boleh. Tapi dari sudut keberkesanan, lebih baik kita ajar secara tunjuk contoh. Nah, rokok macam mana? Kita buat latihan. Sujud macam mana? Kita tunjuk kelakuan sujud. Itu lebih baik daripada kita ceramah. Maya kena akad takbir, kena takbir. Patu rokok, tunjuk dia. Jadi, kaedah pengajaran. Lebih baik kita tunjuk cara buat daripada cakap-cakap saja tanpa tunjuk. Ada. Kerana adalah dalil fi'li. Dalil fi'li, dalil perbuatan. Terlebih kuat daripada dalil perkataan, yakni cakapan dengan mulut. Kataan ni cakap dengan mulut. Ini kaedah dalam hukum fiqh. Dan jikalau dengan katanya jua. Dan jikalau dengan katanya Nabi jua. Kalaulah Nabi cakap saja tidak buat. Tiada diperbuatnya Nabi. Nascaya adalah orang yang datang bala. Bala ni datang penyakit. Bala ni cubaan. Kalau Nabi tak buat contoh. Orang sakit semaya macam mana? Jawapannya adalah orang yang datang bala. Bala macam mana? Orang sakit lutut tak boleh berdiri. Orang patah kaki kemalangan jalan raya. Orang kecil mani tak boleh berdiri. Orang sakit orak tak boleh berdiri. Orang reboh tak boleh berdiri. Terkena bala. Kalau Nabi tak buat contoh, nescaya orang yang kena bala seperti yang disebut itu, menggagahi, memaksa diri. Menggagahi, memaksa diri, menyalahi akal yang lain, yakni apa maksud? Menggagahi, sembahyang berdiri juga. Dia kaki patuh, tak boleh berdiri. Tapi oleh kerana tak ada contoh daripada Nabi, dia paksa berdiri walaupun tak boleh berdiri. Pasal dia tak pernah tengok Nabi pun. Dia tak pernah tahu Nabi pun. Jadi orang kena ujian, kena bala kak. Maya sambil berdiri walaupun sakit. Nah, kenapa semaya berdiri sakit-sakit kaki? Kerana tak ada yang buat contoh. Tak ada yang buat contoh. Jadi, kalau Nabi tak buat contoh, orang yang kena bala tadi, dia tak boleh berdiri, kaki patah. Dia akan paksa diri dia berdiri. Kerana dia takut tak sah sembahyang sambil duduk. Kerana tiada dilihat akan Nabi sembahyang duduk. Dia tak pernah tengok Nabi sembahyang duduk. Bila tak pernah tengok, maka manusia sembahyang diri, sakit tak sakit. Jadi bila Nabi sembahyang duduk ketika dia sakit, ini jadi dalil kepada kita. Seandainya kita sakit, boleh sembahyang sambil duduk. Orang sakit stroke tak boleh bangun. Orang duduk dalam ward hospital nak bangun tak boleh. Contoh. Kita naik kapal terbang nak sembahyang berdiri tak boleh. Sembahyang duduk. Nak berdiri tak boleh, terbalik rebah. Contoh, sembahyang atas kereta api, berdiri rebah. Jadi, inilah contoh tauladan. Dan ada kalanya a'raq basyariyah.
Dan ada kalanya a'raq basyariah. Maknanya berlaku pada Rasul bersifat dengan sifat harus, sakit, demam, makan, minum, tidur. Ada kalanya a'raq basyariah. Rasul bersifat seperti manusia. Tidak bersifat seperti malaikat. Mensobar daripada dunia. Apa dia daripada dunia? Nah, daripada harta dunia. Sabar daripada dunia, yakni harta dunia. Maka jangan duka cita atas dunia. Contoh pada Nabi. Maka jangan duka cita atas dunia, atas ketiadaannya dunia, yakni ketiadaan harta. Katalah kita harta sikit, tak banyak. Makan pun tak cukup. Misal kata, dunia lah tu. Nah, duit, emas, perak, harta benda ni dunia. Jadi, Nabi nak mengajarkan kita supaya sabar. Jangan duka cita atas dunia. Duka cita tu bila? Atas ketiadaannya dunia. Misal kita kata, kita kehabisan belanja. Kehabisan belanja, sabar. Mungkin esok akan ada. Nah, sabar. Sabar atas. Nah, jangan duka cita. Dalilnya, tengok Nabi. Dan jangan dibakhilkan dengan dunia, yakni harta. Apabila didapatnya dunia. Maknanya Nabi nak mengajar kita, ketika kita tak ada belanja, tak ada harta, Nabi suruh kita sabar. Seandainya kita dapat harta lebih, disuruh kita jangan bakhil untuk berbelanja, nak derma, nak sedekah, jangan bakhil. Bila dapat jangan bakhil. Gunalah apa yang kita ada. Nah, nak makan, nak sedekah, nak belanja orang, nak derma masjid apa, jangan bakhil. Inilah maksudnya, jangan duka cita atas dunia, atas ketiadaannya. Jangan sedih ketika tiada. Inilah maksud kata jangan duka cita atas dunia, atas ketiadaan. Hakikat zuhud daripada dunia. Inilah hakikat zuhud. Zuhud, zahid, hatullah lah. Nah, zuhud. Tepatnya zuhud lah. Hakikat zuhud. Zuhud. Apa maksud zuhud? Lan, apa maksud zuhud? Zuhud iaitu tiada duka cita atas dunia apabila ketiadaan. Zuhud kan? Antara sifat zuhud. Hari ni tak ada makanan. Sedih ke tak? Dia tak sedih. Acah dia zuhud. Orang zuhud. Orang tak zuhud ada. Wah, menangis. Aku lapar. Jadi sifat zuhud ni dia tidak sedih atas dunia bila tiada. Dia bukan tak nak dunia.
Dia dia cari, dia menego. Tapi seandainya kehabisan, seandainya tak dapat, dia tidak duka cita. Ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada, tak apa. Itu zuhud. Orang yang tidak duka cita atas ketiadaan dunia. Itu zuhud. Kadang-kadang orang ni salah faham. Dia ingat zuhud ni orang berjalan tak pakai kasut. Ada orang gitu. Jalan pakai baju carik. Ada pahagit. Nah, jalan kaki ayam, tak naik motosikal, tak naik kereta. Ada. Nah, zuhud. Ada pahagit tu. Zuhud tak boleh pakai baju baru. Tak boleh pakai kasut, kena jalan kaki ayam. Ada pahagit tu. Nah, tak boleh makan sedap. Nah, boleh makan sedap. Jika tak ada, kita siapa? Tidak saja. Cuma jangan makan siapa kenyang gitu. Bila orang suruh ni makan untuk qadawat ibadah. Jadi, inilah hakikat zuhud. Hakikat zuhud lagu mana? Hakikat zuhud daripada dunia, iaitu tiada sedih, tiada duka cita atas ketiadaan dunia. Ada dia makan, hari ni tak ada, tak apa, tak apa, tak apa. Ini orang zuhud. Nah. Gitu. Bukan mana zuhud ni pakai selipar hak putus tali tu. Mau pakai baju cari. Nah, pakailah apa yang ada. Dan ada kalanya ya arok basyariah. Ada kalanya ya arok basyariah. Mananya Rasul, Nabi bersifat dengan sifat kemanusiaan. Bersifat seperti manusia. Ada kalanya kerana menjagakan atas kekurangan qadar dunia pada Allah, yakni pada sisi Allah. Jadi ada kalanya nabi-nabi dia bersifat seperti manusia. Nah, antaranya nak menjagakan, nak menjaga tu nak beritahu, nak menyedarkan atas kekurangan pada dunia, pada Allah, yakni pada sisi Allah. Dunia di sisi Allah, nah, tidak ada harganya. Nah, harganya dunia yang kita buat amal. Dunia yang kita buat kebaikan. Di sisi Allah, jangan kira di sisi manusia. Manusia ni semakin banyak semakin berharga. Ini kira di sisi Allah, dunia ni tidak ada bandingan. Tak ada harga, tak ada nilai. Sebab itulah, sebab mana? Sebab itulah, sebab mana? Sebab itulah ini sebab kekurangan qadar dunia di sisi Allah. Sebab itulah ini sebab kekurangan. Mana dunia ni tak ada nilai yang di sisi Allah. Sebab itulah sebab kekurangan qadar dunia pada si Allah, tak ada harga. Dipalingkan biarkan dunia daripada anbiya-Nya ya Allah, daripada para nabi. Tengok. Nah, nabi kita ketika dia wafat, baju besi masih tergadah. Punya
Punya tak ada egonya dunia. Kita berkandung. Dia mati, baju besi yang dia gadar belum ditebuh. Tak ada belanja nak tebuh. Pasal apa Allah Ta'ala paling? Kerana Allah Ta'ala janji pada Nabi dan Rasul, ia lebih baik di sana bukan di dunia. Kalau kita kira lagi agak patut orang jadi Nabi ni kan. Jutawan lah. Kita tengok raja-raja. Pemerintah kaya-raya. Nampalah Nabi tak kaya. Sebab Nabi, Allah Ta'ala paling semua tu. Kerana kan, dunia yang kita miliki tak ada nilai di sisi Allah. Melainkan apa yang kita buat. Yang kita buat kebajikan. Kan? Dan seperti Nabi SAW adalah Nabi sehingga dipalingkan daripada dunia serta kuasa ia Nabi meluaskan di dalamnya dunia. Tengoklah. Kalau Nabi nak jadi jutawan, boleh. Bukit bersedia menjadi emas kalau Nabi nak. Bukit menawar diri. Bukit. Kalau Rasulullah kata, hei bukit, aku nakmu jadi emas. Bukit bersedia untuk bertukar rupa jadi emas. Tapi Nabi tak. Kalau kita, nak lah. Sudah Nabi ni kuasa. Mana kuasa tu kalau dia nak kaya boleh. Boleh. Kalau dia nak suruh pasir jadi beras boleh. Tapi dia tak. Pasal dunia ni tak ada nilaian insya-Allah. Maka adalah ia Nabi memakai kain yang bertampal. Apa maksud yang bertampal? Pakaian Nabi bertapung-tapung. Bertapa, tahu tak apa? Bertapa ni katalah kain tu cari. Supaya tak nampak cari, kita tampal. Supaya tak nampak cari. Bahasa kapung dia panggil bertapung-tapung. Bertapung. Jadi, kalau kita tengok kan apa macam orang miskin. Nabi memakai kain bertapung. Dan kain bulu. Apa maksud kain bulu? Kain yang kasar. Tidak lembut. Kain bulu, kain itu bulu. Kain bulu. Bulu tu bulu binatang. Kain tu buat pada bulu. Kasar, tidak lembut. Kain berbulu. Kain yang kita pakai ni licin, mana ada bulu tak? Tapi Rasulullah penuh pakai kain berbulu. Kasar, tidak lembut. Dan memakan akan makanan yang kurang. Yang kurang-kurang makanan. Apa maksud makanan yang kurang? Makanan yang kurang maksudnya makanan yang tidak sedap. Kurang lah. Tapi Rasulullah makan. Kalau kita, kalau kita ada duit, kita masuk restoran yang sedap. Makan yang sedap. Kita makan kuih yang sedap, nasi yang sedap, lauk yang sedap. Rasulullah makan makanan yang kurang-kurang. Mana? Kurang lah. Tidak kapur, sedap, selera dia. Makanan yang kurang. Kalau kapur kata makanan yang lekeh-lekeh. Artinya kurang. Maknanya kurang sedap lah.
Habis Rasulullah makan. Tidak kata Rasulullah ni bila dia seorang Rasul dia makan hak special. Dah. Hak kurang-kurang pun dia. Dan duduk di tanah. Dan duduk Nabi di tanah tiada lapik. Penuh Nabi duduk bersila atas tanah. Tidak ada permainan. Tidak ada sejadah. Tidak ada karpet. Duduk bersila atas tanah. Tanpa berlapik. Tidak berlapik. Kalau kita, tak duduk kalau tak lapik. Kuat-kuat lapik surat khabar kau-kau. Api Nabi duduk. Dan makan atas tanah. Nabi duduk atas tanah, makan atas tanah. Makan atas tanah tu bukan makan duduk atas tanah. Makan duduk dalam bekah. Tapi duduk sila atas tanah. Agak silap apa? Agak Rasulullah makan nasi yang jatuh atas tanah. Duduk. Nah, keduk pai Rasulullah makan roti letak atas tanah. Roti itu tidak duduk atas tanah. Rasulullah makan. Roti itu duduk dalam bekah. Dia duduk atas tanah. Nah, kalau kita khusi. Nah, kau kurang khusi. Azadullah. Makan. Dan bersabda, ya Nabi, aku makan seperti barang yang memakan hamba. Hamba ni orang, hamba abdi. Nah, orang yang tak ada darjat. Orang hina. Jadi aku makan seperti hamba. Berlaku mana hamba makan. Hamba ni makannya dia tak sedap. Lebih kurang aku pun makan seperti. Tak ada kata, buat sedap-sedap lah. Dan, ikan kakak 10 rasa kau. Tak ada. Kalau kita. Nah. Makan sedap dah. Ada ikan kakak 3 rasa. Ada ikan kakak 5 rasa. Ada pula ikan kakak 10 rasa. Nak royaknya sedapnya kita makan. Dan Rasulullah makan seperti hamba. Dan aku duduk seperti barang yang duduk hamba. Bagaimana seorang hamba yang hina duduk atas tanah, aku pun duduk seperti dia. Apa maksud duduk seperti barang duduk hamba? Yakni duduk tanpa hamparan. Itu maksud duduk seperti hamba. Yakni duduk tanpa hamparan. Tak ada alas. Jelas tak? Pasal apa saya duduk tanah? Dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Dan duduk di atas tikar. Ada juga tikar. Rasulullah duduk atas tikar. Tikar. Tikar ni, tikar yang diperbuat daripada daun tamar. Daun kemul. Daun tamar. Daun dia tu. Kalau kita kat daunnya. Kan? Daun tu. Buat tikar. Rasulullah buat Allah duduk. Duduk tikar daripada daun tamar. Dan terkadang di atas kulit binatang. Ada ketika Rasulullah duduk atas kulit kibah, kulit unta, kulit kaldai, atas kulit. Kulit yang disamuk. Kulit itu samuk dah lah. Kalau tak samuk tak boleh. Ia najis. Kulit itu disamuk. Kulit ular lah najis. Tapi bila samuk jadi suci. Boleh bawa semayang. Boleh. Jadi samuk.
Yang disamuk, mana yang dibersih dengan alat-alat samuk. Proses. Nak bersih kulit tu dia panggil samuk. Samuk ni proses nak bersihkan kulit. Supaya tidak busuk. Dan terkadang tidur atas tikar daun tama yang kasar-kasar. Kadang-kadang Rasulullah tidur. Tidur atas tikar yang diperbuat daripada daun tama yang kasar. Apa makna kasar? Daun tama yang keras. Kasar tu makna keras. Daun tama keras. Tidur. Dan kita bila nak tidur? Kita ni tilang saja pun 10 inci. Ada tak ada pun. Rasulullah tidur atas daun tama. Tikar tu diperbuat daripada daun tama yang kasar, yang keras. Daun dia ada keras, ada lembut. Maka kerana dia tidur atas tikar yang diperbuat daripada daun tama, maka berbekas pada tubuhnya Nabi. Berbekas. Kesan daun tama yang keras itu bekas di belakang, kulit belakang. Yakni berbekas tu mana? Pada lambungnya Nabi yang mulia. Apa maksud lambung? Belakang. Kita lah tidur tak tikar kerah. Bangun tak bekas dalam belakang. Sampai tak. Itu Nabi. Pasal apa gitu? Kalau Nabi mau tidur tempat yang istimewa, boleh. Tapi Nabi tak nak. Nabi nak mengajarkan umat. Supaya umat ni boleh bersolat. Jadi kalau takdirlah kita tak boleh tidur atas tilang. Tak ada tilang. Tak boleh tidur atas kapek. Tak ada kapek. Tidur atas daun tama. Ingatlah. Rasulullah lebih mulia padaku. Tidur atas daun tama. Bukan nak kepeng tidur atas daun tama. Kita sekarang ni ada kapek, ada tilang, ada lembek. Tidurlah atas lembek. Tidak jadi menyalahi Nabi. Nak silap faham kata, tak boleh tidur atas tilang ni, Nabi tidur atas tikar. Tidak begitu. Yang sifat Nabi. Sifat Nabi. Sifat Nabi. Hari ini kita tidur atas kapek, atas tilang. Adakah menyalahi Nabi? Tidak. Tidak menyalahi. Jangan pula lampak kat buat habis tilang tidur atas tikar. Lama esok ada orang tidur atas jalan letak. Apa Nabi buat lagi. Gitu dah. Tidurlah atas tilang pun asal kita bangun semaya subuh. Apa? Tidur atas tak. Tidur atas tikar. Kelakung. Subuh tak bangun. Tak ada bunuh juga. Nak tiru Nabi. Kononnya nak tiru Nabi, tidur tak daun tama. Tapi semayan tak. Tak jadi. Jadi Allah Ta'ala beri nikmat pada kita. Boleh beli tilang, boleh beli kapek. Belilah. Bayar dah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah Ta'ala kata, apa nikmat yang aku beri? Binikmatika fahaddis. Apa maksud fahaddis? Nyatakan nikmat. Alhamdulillah, Tuhan beri rezeki, boleh beli bantal. Tidurlah tak bantal. Nyatalah. Jangan pula rezeki ada. Tidur atas bantal kayu. Apa? Takut habis duit beli bantal. Berat lah gitu. Dia kaya apa hadis nyatakan nikmat. Guna nikmat yang beri. Untuk amal ibadah, untuk kemudahan guna. Dan masuk Sayyidina Umar. Wallahu a'lam subhanaka. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil.